dekat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Perancang kediaman, anda kami seru, selalu faham. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alawin bina, terus maju. Kini berada di Bukit Serdang Berda Pahang, di mana rumah dekat belakang saya ni dah nak handover pada masa yang terdekat. Rumah berkeluasan 1363 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Jom kita round rumah ni untuk tengok spesifikasi apa yang tuan rumah ni pilih dan juga apa yang dia dapat. Memilih package platinum, di mana package yang kedua tertinggi di Alawin, dan tuan-tuan dan puan akan dapat rumah yang lengkap termasuk meter air dan juga meter elektrik. Rumah yang berkeluasan 1200 square feet ke bawah, kami akan berikan meter elektrik single phase, dan manakala kalau tuan-tuan dan puan bina rumah 1200 square feet ke atas, kami akan upgradekan secara percuma meter elektrik 3 phase. Di Alawin, kami memberikan kepada tuan rumah untuk pilih sendiri cat di dalam dan juga di luar rumah, di mana 3 pemilihan cat di luar, 3 pemilihan cat di dalam dan juga 1 pemilihan cat di pintu. Di mana pemilihan warna dan juga corak semuanya daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Dengan memilih package platinum dan juga package diamond daripada Alawin, kami akan memberikan tangki air stainless steel 300 galon. Di mana kalau pilih package gold, kami akan berikan tangki air poli sama saja, isi padunya 300 galon. Jenis tingkap yang Alawin berikan adalah jenis casement, di mana yang berbezanya adalah dari segi warna tingkap sahaja. Iaitu kalau pilih package gold, kami akan berikan casement tingkap berwarna silver, tapi kalau pilih package platinum, kami akan berikan tingkap yang berwarna dark brown seperti yang macam ini, dan kalau pilih package diamond, kami akan berikan pemilihan untuk tuan rumah pilih sendiri antara warna casement tingkap, warna putih ataupun hitam. Di Alawin, tak kisah apa jenis spesifikasi yang tuan-tuan dan puan pilih, kami tetap akan berikan 2 garden tap secara percuma, di mana tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri nak letak di bahagian mana. Sekarang kita dah masuk fasa nak masuk dalam rumah ni, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu untuk keluasan teras ni. Keluasan teras ni adalah berkuasaan 12 kali 9 kaki, di mana tuan-tuan dan puan boleh pilih sendiri dari segi design mozaik dan juga warna mozaik ikut pemilihan tuan rumah. So jom kita pergi bahagian pintu security door, di mana salah satu simbol yang kalau bina rumah dengan Alawin, Alawin akan berikan pintu security door secara percuma. Di Alawin, kami akan berikan pintu security door ataupun safety door secara percuma, di mana tuan rumah boleh pilih sendiri dari segi corak dan juga warna ikut cita rasa tuan rumah sendiri. Jom kita masuk dalam. Masuk je rumah ni, terus nampak living area yang berkuasaan 17 kaki 6 inci kali 11 kaki untuk bahagian living area. Perbezaan antara package gold, platinum dan juga diamond, di mana package platinum dan juga diamond kami akan berikan L-box secara percuma dan juga curtain box secara percuma, manakala kalau pemilihan untuk package gold, kami akan berikan shilling kapur berserta kemasan koi sahaja. Alih ke family area, di mana berkeluasan 13 kali 11 kaki, dan kita akan nampak satu sliding door. Kalau bina rumah dengan Alawin, kita akan berikan 3 entrance, iaitu pintu di depan, belakang dan juga sisi, di mana pintu sliding door kebiasaannya berkeluasan 9 kaki. Ruangan yang sangat luas dan sangat-sangat selesa untuk ditempatkan sebagai dining area yang berkuasaan 22 kali 10 kaki. Kitchen area yang berkuasaan 12 kali 13 kaki ini, kami akan berikan tabletop 12 kaki berserta kabinet dekat bahagian bawah dan juga backsplash. Jadi, jangan risau untuk pemilihan corak untuk mozaik, sebab kami akan berikan tuan rumah untuk pilih sendiri dari segi corak dan juga warna untuk kabinet. Kawasan laundry area ini adalah berkuasaan 5 kali 5 kaki, di mana ada plug point yang tertentu dan juga pipe berserta dengan floor trap. So, jom kita pergi bahagian master bedroom. Master bedroom berkeluasan 14 kali 14 kaki ni boleh memuatkan katil, wardrobe dan sebagainya. Dan menariknya, bahagian master bedroom ni akan ada satu tandas, which is private lah untuk bahagian tandas. Dan bahagian tandas kalau pilih package gold dan juga platinum, kami akan berikan pintu tandas bifold door macam ni. So dari segi pemilihan corak dan juga mewarna, semuanya adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri.
Jadi untuk tuan rumah ni dia pilih package ataupun corak yang macam ni lah. So jom kita masuk dalam. Kalau pilih package platinum dan juga diamond, di bahagian toilet kita akan berikan mozaik full height sampai ke atas, dan berbezanya di sini kalau pilih package gold kita akan berikan mozaik 6 kaki sahaja, dan kesamaan mereka adalah dari segi 5 sentral asas yang lengkap di bahagian toilet, di mana kita akan berikan shower, hand bidet, toilet bowl, sinki muka dan juga paip wuduk berserta sekali dengan floor dry. Cuma dekat bahagian ni ada yang daripada penambahan tuan rumah sendiri. Kita pergi bahagian bilik air yang kedua. Jadi persamaannya di dalam keluasan untuk bilik air yang pertama dan juga kedua, dari segi keluasan sama saja 5 kali 7 kaki, dan berbezanya dari segi pintu bifold door. Kita nampak perbezaan desain di bilik air yang pertama berdesainkan konsep yang macam tadi, dan sekarang berkonsepkan yang macam ni. So jom kita masuk. Sama sahaja seperti yang di sana, kita tetap akan berikan 5 sentral asas yang lengkap, termasuk shower, hand bidet, sinki muka, toilet bowl dan juga paip wuduk. Beralih ke bilik tidur yang kedua berkeluasan 12 kali 12 kaki, di mana kita akan berikan lampu dan kipas secara percuma serta plug-plug yang tertentu lah. Dan di bahagian bilik tidur kita akan berikan mozaik 2x2, di mana pemilihan mozaik adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri berserta dengan pemilihan cat lah, sebab kita akan berikan 3 pemilihan warna di luar dan juga 3 pemilihan warna di dalam. Jom kita masuk di bahagian bilik yang terakhir, di mana bilik ini berkeluasan 10 kali 12 kaki lah. Alright, so sama saja apa yang kita berikan, lampu kipas secara percuma, pemilihan warna cat juga daripada pemilihan tuan rumah sendiri. Dan menariknya di sini, kalau bina rumah dengan Halloween, kita akan berikan 2 plug point aircon secara percuma, di mana kebiasaannya tuan rumah akan letak di bahagian ruang tamu dan juga master bedroom. Kalau berminat bina rumah bersama Halloween, jangan lupa klik link di bio. Halloween Bina, perancang kediaman anda.